Rasa kepala berat je, susah nak fokus kerja, asyik lupa je, mood pun tak okey. Korang pernah rasa? Jantung ni penting, tapi macam mana nak jaga dengan betul? Bila umur dah meningkat, asyik berdebar je. Omega 3 atau fish oil sebenarnya hero untuk kesihatan kita. Jom tengok apa omega boleh buat. Pertama, omega 3 bantu otak kita berfungsi lebih baik. Ingatan tajam, fokus mantap, mood stable, tak adalah nak marah atau cepat sentap. Kerja pun jadi laju. Kedua, jaga kesihatan jantung. Kurangkan risiko penyakit kardiovaskular, aliran darah lebih lancar, kolesterol pun sihat. Ketiga, kurangkan keradangan dalam badan. Sendi pun rasa lebih selesa, senang bergerak, nak naik tangga dan nak solat pun lebih selesa. Lepas ambil omega 3, rasa lain macam. Fokus bertambah, badan pun rasa lebih sihat. Kesihatan keluarga kita keutamaan. Omega 3 ni pelaburan terbaik untuk masa depan yang sihat. Wajib miliki. Jangan tunggu lagi, mula jaga kesihatan dengan omega 3 sekarang.